saya memilih buku ini kerana ambil kira tak lama lagi ada rakan-rakan kita yang akan bergerak balik kampung sempena nak raya, dan juga pada rakan-rakan yang dapat panggilan Duyufur Rahman sebagai tetamu Allah Ta'ala. Selain daripada kerja buat haji, yang paling utama sekali adalah solat yang perlu kita jaga dalam 40 ke 46 hari ke 44 hari itu. Maka saya ringkaskan, kalau kita nak detail ni kena 2 jam, kena daurah. Baik, panduan solat musafir, qasar dan jamak. Kita lihat pertama sekali, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena faham 3 golongan yang kita tak dalam apa jua keadaan kita, kita tidak boleh lari daripada termasuk dalam salah satu daripada 3 golongan. Salah satunya iaitu sama ada kita ni mustautin, bermukim ataupun bermusafir. Mustautin ni adalah orang yang memang berniat untuk menetap di satu tempat dan tak keluar daripada tempat itu kecuali ada hajat. Dia mustautin bukannya ambil kira anak tempatan, IC, tanah tumpah darah di situ. Sesiapa sahaja yang sudah pun kita panggil settle down di satu tempat, dia walaupun dia asal daripada negeri lain contohnya, tapi mungkin bertugas di Melaka, beli rumah di Melaka, anak-anak semua membesar di Melaka dan tak bercadang dah nak balik ke kampung asal, maka dia sudah pun dikira bermustautin. Sementara mukim pula adalah seorang yang menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari 3 malam. Ingat kalau kita kursus, kita mesyuarat, anak-anak kita yang duduk di asrama, di college, universiti dan sebagainya, itu semua bermukim. Kita yang bertugas di Melaka ni tak bercadang pun untuk menetap terus di Melaka, walaupun 20 tahun, walaupun 25 tahun di sini, dia tetap orang yang bermukim. Dia bukannya orang mustautin. Kalau orang yang bermukim ni apa hukumnya? Bagi orang lelaki, dia wajib kena solat Jumaat, tetapi dia tidak dikira sebagai ahli Jumaat. Tak diambil kira 40 orang untuk ahli Jumaat tu tak ambil kira. Tapi dia untuk individu, hukum ke atas individu, dia wajib kena solat Jumaat. Kemudian musafir, seorang yang melakukan perjalanan jauh melebihi 2 marhalah. Yang terkini, diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Malaysia bahawa satu hala perjalanan kita melayakkan kita untuk melakukan solat jamak kasar ni adalah 81 km. Tak ada lagi dah 89, 90, tak ada lagi dah. 81. 81 sehala. Perjalanan sehala. Yang kita tahu di mana kita nak tuju. Kalau mundar-mandir tanpa tujuan, tak boleh. Kan? Contoh misal kata kan. Tuan Haji Jamsari nanti dah pencin, nak berjalan dengan rumah, cakap dengan rumah, ambil beg semua packing masuk dalam kereta, kita jalan je. Berjalan je tapi tak tahu ke mana. Cadang nak pergi cari sarapan, tapi dah sampai ke Negeri Sembilan semua. Perjalanan itu tidak dianggap sebagai bermusafir. Dia tak boleh buat jamak kasar. Dianggap sebagai, dipanggil al-muhim dan dianggap sebagai maksiat. Kerana dia tidak ada tujuan. Itu kena ambil maklum. Mesti kena tahu kat mana nak pergi. Mesti menetapkan tujuan. Ada. Baik. Kalau dia menetapkan suatu arah, dia kata pada naik itu, dia menghala ke pantai timur. Ya, itu menetapkan. Okey, itu menetapkan. Kalau dia mundar-mandir tanpa menetapkan, tak boleh. Sebab dia berubahnya status kita jadi musafir ke bermukim ke mustautin ni, dia banyak bergantung kepada niat kita. Contoh, kita dapat surat mesyuarat nak kena pergi KL misalnya kata 5 hari ke, kita dalam perjalanan, okey, kita keluar tol Aikro, kita dah buat solat jamak kasar Zuhur Asar di area Aikro. Tiba-tiba dapat call kata, mesyuarat tak jadilah. Terputus pada masa itu, terputuslah musafir kita. Kita turun terpampat patah balik. Tapi kita dah buat solat tadi tu, solat tu sah. Solat tu sah, kita tak perlu ulang lagi dah. Tapi kalau belum buat, tak boleh buat dah. Sebab berubahnya niat itu.
Ni kena, Patah balik tu tak sampai 81. ya, walaupun kita tadi belum sampai kan 81 km, kita dah buat dah, kita dah asalnya tujuan nak bermusafir tapi tak jadi. Kita dah buat tu sah. Tak perlu ulang balik dah. Itu Kalau kita teruskan perjalanan ke satu tempat lain, dah langsung tak jadi mesyuarat ni, kita pergilah tempat lain. Tapi kita dah tetap nak pergi mana. Okey. Itu boleh. Itu masih lagi dianggap sebagai bermusafir. Tu Okey, kita ambil satu senario ni kita tengok sini. Shah Alam di Arau Safwan pulang bercuti ke Shah Alam. Okey. Dia watan asal, maknanya rumah kat Shah Alam, belajar di Arau. Okey, belajar di Arau. Bila watan asal tu maknanya kita punya tempat bermustautin lah. Watan nama negara. Dia panggil anak watan kan. Anak watan kita dengar istilah anak watan kan. Tu dia belajar di Arau. Okey, dia balik. Ni nak raya balik. Naik apa pun tak kisahlah. Sampai di Shah Alam, rumah dia tak boleh dah buat solat jamak kasar. Kerana itu adalah watan dia. Okey, saya buat satu perbandingan. Contohnya Safwan ni, dia ada abang yang bertugas di Arau. Bertugas di Arau. Dah settle down semua, dah ada anak semua. Jadi nak balik raya, Safwan ni tumpang abang dia balik ke Shah Alam. Okey. Safwan tak boleh buat solat jamak kasar. Kalau sekatalah dia cuti tu 3 hari, abang dia boleh buat solat jamak kasar. Sebab abang dia bukan Shah Alam, bukan lagi dia punya watan. Dia telah pun menetapkan untuk tinggal di Arau. Maksudnya jamak kasar di rumah mak dia. Tu tak boleh. Dalam perjalanan boleh. Dalam perjalanan pergi balik tak ada masalah. Gitu abang dia tu boleh tak boleh boleh buat si Safwan tak boleh. Okey, senario 2. Puan Nurlila menetap di Kelumpang, pulang mencari orang tua di Macang. Boleh buat musafir di Macang, beliau sudah bertukar watan ke Kelumpang. Ini tadi ni. So mengambil kisah Rasulullah SAW, Rasulullah tinggal di Mekah 53 tahun, tinggal di Madinah 10 tahun. Tapi Rasulullah telah pun memindahkan watannya ke Madinah. Semasa Rasulullah membuat umrah di Mekah, Rasulullah melakukan solat jamak kasar. Walaupun itu dia balik ke kampung dia. Itu mengambil daripada kisah itulah ulama istinbat hukum. Kalau dua rumah, dia kira sebagai kedua-duanya mukim. Dia berstatus mukim. Sehinggalah dia menetapkan di mana sebenarnya nanti akhirnya dia letak di rumah mana. Itu sebagai watan mana yang ditetapkan, itu mustautin dia. Kalau gila-gila itu mana dia tetap sebagai mukim. Dua-dua tu dia mukim. Dia sebagai mukim. Allah Akbar, betul. Balik awal boleh. Betul. Ya. Tak boleh. Ya. Dalam perjalanan boleh, tapi kalau misalnya kata sampai di Tawau tu kita duduk dalam 3 hari, tak boleh. Lebih 3 hari, sorry, lebih 3 hari. 4 hari ke atas dah tak boleh. Sebab dia kira bermukim. Sama juga kalau kita kursus mesyuarat, dalam surat tulis 5 hari. Daripada hari pertama sampai kita check in di hotel, dah tak boleh buat solat jamak kasar. Dulu ada kefahaman mengatakan bahawa 3 hari pertama boleh buat, kemudian hari berikutnya baru tak boleh buat. Ini silap. Daripada awal dah tak boleh buat solat jamak kasar kerana kita telah pun berniat untuk tinggal di situ lebih daripada 3 hari. Kursus 4 hari, kursus 5 hari. Daripada awal tak boleh buat solat jamak kasar. Kalau 3 hari, okey boleh. Perjalanan pergi balik boleh, stay kat hotel boleh. Tu kena ambil maklum tu. Yang anak-anak kita kerja kat luar ni kan. Okey. Dia kira pernah dia pergi buat contoh. Dia kerja di KL. Okey. So Jumaat, Sabtu Ahad dia balik. Dia boleh jamak kasar. Dalam perjalanan boleh. Dah Sampai tak boleh. walaupun kurang 3 hari. Walaupun kurang 3 hari. Sebab itu dia macam bujang lagi kan. Dia belum menetapkan lagi dia nak tinggal kat mana, berkeluarga dan sebagainya. Maknanya kampung Memang dia tinggal di KL pun. dia memang nak kena tahu dia. Pasal dia bekerja dan cek makan je. Bukan belajar. Okey, yang bekerja maknanya dia balik rumah,
Dia kalau misal kata dia dalam 3 hari tu boleh. Boleh Di rumah pun boleh. Sebab itu termasuk perjalanan kan Ustaz? tak, perjalanan tolak. Perjalanan pergi dan perjalanan balik itu tolak. Sebab kadang anak-anak tanya. Okey. Jadi kita jawab lah bukan lama nak semayang ni dah. Boleh juga lah. Boleh. Aku tanya, dia jawab takut tak. Kan maknanya kalau macam ni tadi lebih tadi. Kan kalau kita dalam perjalanan tu kan ada contoh kita nak susu dia memang susu 3 hari tapi Okey. kadang-kadang kita pergi sehari awal Ustaz sebab Okey. Ustaz 8 pagi kan jadi hari yang pertama perjalanan tu lepas tu susu dia habis lambat jadi kita akan balik sehari lagi lebih maknanya dah dalam 5 hari kan. Okey. Jadi Baik, dia ada perkiraan dah cuba Ustaz Razak. Ni tapi kalau kita nak lagi ke depan lagi sikit. Satu lagi. Surat berapa tu? Yang tu kan. Okey. Ini pendapat ni kalau saya nak terangkan ni yang panjang, kita ambil pendapat kedua lah, pendapat kedua yang mudah. Depan lagi. Ni. Cuba tengok lagi sikit. Lagi satu lagi. Ni. Ini pandangan lain lah. Saya ambil yang ni supaya kita mudah. Okey. Tolak masa perjalanan pergi dan balik. Kita duduk di satu tempat. Kita kira berapa kali kita akan solat di tempat tu. Kalau misal kata ada 21 waktu. Maknanya kita dikira masih lagi bermusafir. Ini senang Yang kalau guna formula ni senang. Kalau maknanya kita daripada kita masuk tu, kita duduk di hotel tu ke di rumah anak ke dan sebagainya, sampai nak keluar nanti kita akan bersolat di situ berapa waktu. Kalau misal kata ada 21 waktu, okey, boleh buat solat jamak qasar dari awal. Kalau kita duduk di situ dah jadi 22 waktu, daripada awal tak boleh buat. Ambil pendapat ni lah. Ni mudah sikit lah. Kalau kita ambil yang tadi nak kira hari perjalanan tu dia panjang sikit tu. Boleh guna yang ni. Ni pendapat lain boleh guna. Imam As-Subki ni ulama dari Syafi'i dan juga dengan mazhab Hambali lah. Ambil ni boleh. Tak boleh jamak. Okey. Kemudian maklum bahawa permulaan dan berakhirnya musafir ini adalah kita mesti keluar daripada teritori. Keluar daripada kampung kita, taman kita. Karya. Baru boleh buat solat jamak asar. Tak boleh buat jamak di rumah ataupun dah sampai rumah nanti baru nak buat, tak boleh. Kalau kita duduk misalnya kata area air keruh, kita dah sampai dah. Okey. Di R&R boleh buat lagi. Dia bukannya masuk rumah baru tak boleh buat. Masuk dalam kawasan taman perumahan dah tak boleh buat dah. Itu ambil maklum yang itulah. Dan ambil maklum untuk rakan-rakan yang akan mengerjakan haji, ambil maklum. Bila bermulanya nanti pergerakan nak Arafah, situ bukannya jamak qasar. Itu namanya jamak manasik haji, dia adalah jamak tamam. Kerana daripada hotel nak pergi ke Arafah baru 7 km. Dan kita boleh buat jamak tu jamak tamam. Kalau zuhur asar tu kena 4-4. Buatnya di padang Arafah. Ramai orang keliru. Diingatkan buat jamak qasar. Sedangkan dia adalah jamak tamam. Tu kena maklum tu. Dia base kepada apa? Sekarang dia maknanya dia yang boleh dikasarkan ni hanya musafir je. Selain daripada dia ada banyak jamak kerana sakit, jamak kerana hujan, kerana kesusahan tugas dan sebagainya. Itu semua adalah jamak tamam. Hanya boleh impun tapi tak boleh dipendekkan solat yang 4 rakaat. Hanya sebab musafir saja yang dibolehkan untuk di yang 4 jadi 2. Kerana musafir saja. Kalau macam pakai bedah, Itu jamak tamam. Kalau kita nak masuk sakit, operate, itu jamak tamam. Itu ada nama jamak tamam. Okey, itu saya rasa banyak tapi cukuplah setakat tu saya rasa perkongsiannya.
mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.